Macam mana anda nak atasi simptom-simptom osteoporosis dan bagi keadaan tulang yang lebih baik, okey, tanpa menggunakan ubat lah, tanpa menggunakan ubat daripada segi permakanan, dan macam mana nak buat ramai orang tak tahu nak buat apa kan, ramai orang beli susu saja, bukan tak bagus. Susu ni dia ada lemak, dia ada gula kan, kadang kita minum konsisten pun tak boleh sebab rasa penuh kan. Jadi saya bagi option lain, so macam mana nak selesaikan simptom dan juga masalah osteoporosis supaya tak jadi lagi ke depan lah. Okay, baik. Kalau first time tengok video ni, saya nak minta untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okay, saya nak bagi tahu peringkat awal lah. Okay, osteoporosis ni benda yang tak boleh nak di-reverse. Kalau tulang kita memang dah rapuh, maksudnya tulang itu memang rapuh dan berlubang lah, lompong lah. Jadi apa yang kita buat ialah kita boleh atasi simptom dia. Mungkin sakit tubuh, mungkin sakit pinggul, sakit lah, jadi tulang-tulang ni rasa tak sihat. Lepas tu kita nak hasilkan sel tulang baru yang tak ada osteoporosis. Macam mana kita nak hasilkan sel tulang baru? Sebab sel kita selalu dihasilkan yang baru, kan? So jadi dalam video ni saya akan share lah. Okay. Cuma kalau nak dapatkan produk-produk ni, okay, mungkin untuk masalah tulang, masalah saraf, kan, sakit tubuh, ada mungkin sciatica, sakit pinggang dan sebagainya kan, berkaitan dengan tulang. So boleh dapatkan daripada kami di Ultimate Vitamin. Okay, cara dia dapatkan dekat link bio ataupun dekat link description. Okay, sama ada tengok dekat TikTok ataupun YouTube, ada link, ada nombor telefon yang anda boleh contact. Jadi okay, yang pertama sekali, apa yang anda boleh buat, yang pertama ialah tukar diet, okay, tambah pergi kepada diet yang orang kata lebih tinggi susu. Lebih tinggi susu. Kalau tidak ada masalah alergik pada susu. Ada orang ada masalah alergik pada susu. So jadi setengah tak, option tu tak boleh. Dan ada setengah orang dia tak boleh minum susu banyak. Dia tak boleh minum keju sebab kita ni bukan mak saleh. Kan? Jadi benda tu tak boleh nak ambil dengan konsisten. Kalsium kita kena ambil konsisten sebenarnya. So jadi saya bagi anda option seterusnya. Okay. Yang kedua ialah kena ambil kita panggil kalsium dalam bentuk suplemen. Tapi awas, tak semua suplemen sama walaupun nama dia kalsium. Kan, kalau saya bercakap ni sebab saya dah duduk dalam industri ni lama, saya nak anda dapat the best quality. The best quality maksudnya benda tu dibuktikan diserap dengan baik. Dibuktikan diserap dengan baik. Banyak suplemen tidak ada bukti benda tu diserap. Majoriti tak ada. Yang kedua, bebas daripada bahan kimia. Kita nak kalsium dalam bentuk yang semula jadi. Daripada semula jadi. Kan, bukan kalsium yang sintetik kan, penyerapan dia takut ada benda lain ke. Okay, dan lepas tu ada kajian klinikal yang membuktikan benda tu diserap dan ada kesan yang baik walaupun konsisten ambil dalam tempoh masa yang lama. Okay, jadi yang pertama sekali kalsium. So apa yang dibuat kalsium ni, dia melengkapkan keperluan sumber tulang. Kalsium ni dikatakan membentuk 60% daripada tulang. Okay, so kalsium ni pun dia akan datang sekali dengan magnesium, bantu untuk kurangkan ketegangan urat, bantu untuk susun kalsium tu supaya padat, supaya dia tak jadi osteoporosis, supaya dia tak lompong. Nak tak tulang baru yang macam tu? Dan mesti datang sekali dengan vitamin D untuk make sure pastikan penyerapan tu optimum. Okay, kemudian yang pilihan ketiga yang saya cadangkan ialah omega 3. Omega 3 ni apa fungsi? Omega 3 ni dia tak buatlah tulang. dia tak buat tulang, tapi dia memberi keadaan sendi yang sihat. Dia dibantu untuk elak keradangan. Jadi urat-urat saraf kita, otot kita tu nak elak daripada sakit bengkak kan. Jadi dia penting kepada omega 3 ni. Dan omega 3 ni bantu untuk flexibility, pergerakan. Okay, kemudian kalau you ada masalah berat badan kan, maka dia akan tekan bagi beban kepada tulang, maka dia akan bantu untuk bakar lemak yang berlebihan. Faham? Yang keempat ialah protein. Protein pula dia akan bantu untuk bentuk 30% daripada tulang. Jadi protein ni kita ada banyak sumber lah. So kita cadangkan sumber daripada suplemen sebab dia ada rendah gula, sebab dia ada rasa manis sikit tapi gula dia rendah. Dan dia ada banyak lagi. Vitamin B sangat bagus untuk tulang, bagus untuk tubuh kita. Dan dia tak ada lemak, dia tak ada kolesterol. Jadi sihatlah. Dan dia bantu untuk membentuk sel-sel tulang yang baru dan juga sel-sel urat saraf otot di sekeliling kita punya tulang. Dan last sekali saya sangat cadangkan ambil polyphenol blend. Polyphenol blend ni kerja dia adalah untuk betulkan balik sistem tubuh kita. Kalau sel kita tu tak sihat, dibantu sihatkan. Sel kita tu rosak, dibantu betulkan balik.
Kan kalau sel kita tu dah tua. Jadi orang yang berusia, sel dia sebenarnya lebih tua daripada usia dia. Jadi bayangkan, kita bayangkan kereta yang tua. Kereta tua apa yang dibuat? Di jalan perlahan. Betul tak? Nak start lambat kan? Banyak benda yang sangkut-sangkut. Jadi bila kita ambil polyphenol, bila kita ambil polyphenol blend, dia akan bantu mudakan balik sel tu. Jadi benda ni memang saya sangat seronoklah dengan polyphenol blend ni. Dia akan betulkan balik fungsi sel, mudakan balik sel tu jadi ada tenaga balik, dia boleh lindungi diri dia, nak buat sel baru, nak buat tulang baru kan. So banyak benda yang boleh perubahan besar lah pada kita punya tahap kesihatan tulang kita. Dan cuma nak dapatkan simple saja, boleh klik dekat link bio, dapatkan juga dekat link dekat description. Dan sebab kami akan cadangkan apa yang sesuai dengan keadaan anda, keadaan bajet, keadaan keadaan kesihatan. So, jadi mungkin ada masalah-masalah lain lagi yang berkaitan, kita akan sekali kongsikan, konsult sekali secara percuma. Jadi dapatkan daripada kami, dapatkan segeralah kalau boleh kan, cepat dapat produk, kita ajar teknik pengambilan yang betul, insya-Allah lebih cepat ada perubahan. Assalamualaikum.